Saya datang dekat kedai emas yang dekat dengan rumah saya hari ni sebab nak potong emas dengan nak patri sekali lah. Dekat Public Gold tak ada khidmat nak potong emas, nak patri emas, nak pendekkan gelang yang panjang ke, nak pendekkan rantai yang panjang ke. Setakat ni dekat Public Gold tak ada lagi servis macam tu. Dan bila saya datang ke kedai ni, walaupun harga emas tengah tinggi sekarang, masih lagi ramai orang ambil peluang untuk beli emas. Harga emas dalam jangka masa pendek memang ada turun naik, tapi dalam jangka masa panjang pasti akan meningkat. Jadi tuan-puan, kalau ada peluang untuk nak beli emas, bolehlah beli emas. Nak beli emas untuk pakai, boleh beli barang kemas emas 916. Tapi kalau nak beli emas untuk tujuan simpanan jangka masa panjang, emas 999.9 gold bar dinar adalah pilihan emas yang terbaik. Dah ada banyak barang kemas, tapi belum lagi ada emas simpanan gold bar dan dinar, boleh bermula simpan emas di Public Gold. Di Public Gold tak perlu nak ada bajet besar. Ada bajet serendah RM100 pun dah boleh menabung dalam akaun Emas Gap Gold Accumulation Program. Menabung saja sikit-sikit, cukup gram boleh keluarkan emas pada bila-bila masa. Bersedia nak saya bantu? Saya ialah Juri Aktif Public Gold dalam rangkaian J100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Boleh follow saya untuk saya bantu tanpa sebaiknya, insya-Allah. Bersedia nak mulakan simpanan emas? Klik saja link di bio.